Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi sekali kita pada pagi ini secara langsung dari Stadium Astaka Setiawan di dalam kejohanan YDP Majlis Perbandaran Manjung Anjuran Future Star. Perlawanan peringkat kumpulan bilangan yang ketiga bakal menemukan di antara Manjung Soccer Kid Red bertemu dengan Helang Manjung FC Elite, HMFC Elite. Saya kira pemenang bagi perlawanan ini bakal dinobatkan sebagai naib johan kumpulan dan yang kalah akan menduduki tempat ketiga. Tiupan wisil permulaan telah dilakukan oleh pengadil perlawanan dengan sepakan terus dilakukan oleh pemain HMFC. Danish dari tepi, Syazim kepada Aryan, agak jauh di situ. Alif dengan tenang. Sekali lagi lontaran ke dalam diberikan kepada MS Keret. Lontaran Alif mencari Wafi. Bola di dalam kawalan HMFC. Pemain nombor 13 membawa. Terus masuk ke dalam. Syafi Rifki dipersalahkan kerana menjatuhkan pemain HMFC. Pemain berjersey nombor 13 dijatuhkan. Sambil-sambil mengurut kepala. Sepakan percuma diberikan kepada HMFC. Kita harapkan serangan ini bakal dapat diselamatkan, dapat ditidakkan oleh pemain-pemain MSK Red. Tendangan ini akan diambil oleh Kalish. Ditangkap dengan kemas oleh penjaga gol. Mencari Hulaif. Clearance keluar dilakukan oleh pertahanan Helang Manjung. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Alif. Alif mencari Hulaif di hadapan, ditanduk keluar oleh pemain Helang Manjung. Wafi masih lagi bermain.
Helang Manjung diberikan lontaran ke dalam. Syazim cuba untuk mencari Danish. Danish memberikan kepada Wafi. Mencari Carlos. Semula kepada Danish. Crossing akan dilakukan. Ditangkap dengan kemas oleh penjaga gol Helang Manjung. Syafiq Rifki menyelamatkan keadaan. Tetapi tolakan Syafiq Rifki ke tengah telah keluar. Syazim membuat clearance. Helang Manjung dapat ditangkis serangan oleh Syafiq Rifki ke tengah mencari Wafi. Wafi kepada Hulaf. Oh, Hulaf. Tiada siapa di situ. Tolakan. Danish menerima bola. Masih lagi Danish dalam kawalan. Danish telah ditarik. Danish telah ditarik oleh pertahanan Helang Manjung. Pertahanan itu saya kenal tu. Nama dia Kalis. Mereka bersama-sama bermain di dalam AT Manjung pada tahun lepas. Sepakan percuma akan diambil oleh Carlos. Kebarangkalian untuk sepakan terus adalah amat tinggi. Terus. Dan sepakan percuma yang diambil oleh Carlos terkena tiang gol. Bola terbias kepada Aryan yang menunggu di belakang dan disudahkan dengan mudah oleh Aryan Haris. Dan kedudukan pada ketika ini MSK Red 1, Helang Manjung 0. Masih lagi dalam permainan. Bola dapat ditahan oleh Aryan di hujung padang. Tolakan keluar. Lontaran ke dalam oleh Syazim. Tidak dapat ditandu oleh Danish. Masih lagi Syazim menerima bola. Crossing oleh Danish. Masih lagi cuba untuk mendapatkan bola. Bola telah pun keluar daripada kawasan permainan. Agak bahaya di situ. Carlos dikesan telah menghalang pemain Helang Manjung daripada membuat serangan.
Selang Manjung diberikan sepakan percuma. Saya kira sepakan ini juga akan disepak secara terus ke dalam tiang gol. Kita harapkan barisan pemain MS Kerit dapat menangkis serangan yang dilakukan. Dan sepakan agak tinggi melewati palang gol. Bola kepada Danish. Mencari Aryan. Aryan bergelut dengan Kalish di situ. Percubaan Kalish untuk clear telah ditahan oleh Aryan dan bola tersebut telah pun keluar. Sepakan gol diberikan kepada Helang Manjung. Agak baik sepakan yang dilakukan oleh pertahanan Helang Manjung sebentar tadi. Pemain nombor 4 cuba untuk clear bola ke hadapan, ditahan oleh Wafi. Wafi kepada Carlos. Carlos kepada Hulai. Hulai tidak dapat mencari Aryan di hadapan. Tetapi Aryan dengan usahanya sendiri mendapatkan bola. Menyerahkan kepada Danish. Danish sekali lagi ditolak oleh pemain pertahanan Helang Manjung. Sepakan percuma ini akan diambil oleh Carlos. Diharapkan akan ada jaringan yang kedua terhasil daripada sepakan percuma ini. Sama-sama kita nantikan, sama-sama kita berdoa untuk kejayaan pasukan. Terus masuk dalam. Oh, tidak. Kuisan yang dilakukan oleh penjaga gol. Bola terkena palang. Aryan sedang menunggu di hadapan tetapi Aryan pejam mata lah pula. Kita nantikan serangan-serangan yang lebih menarik yang akan dilakukan oleh MS Kerit lagi. Sebentar lagi. Carlos. Sepakan percuma akan diambil oleh pemain Helang Manjung. Pemain ini mempunyai sepakan yang amat baik. Agak bahaya sekiranya tidak dapat dikawal di situ. Dan bola telah pun terkeluar, ditangkap kemas oleh hakim. Hakim mencari Syazim di tepi. Syazim dengan tenang membawa mencari Danish. Danish mengawal bola terus ke hadapan. Crossing yang tidak menjadi dapat kepada Aryan. Aryan mencari Wafi di tengah. Tetapi Wafi masih lagi mengawal bola. Dua orang mengawal Wafi di situ. Wafi ditolak tetapi tidak diberikan sebarang sepakan percuma. Lontaran ke dalam diberikan kepada MS Kerit. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penonton yang menonton siaran langsung perlawanan ini. Pemain nombor 9 dengan laju meluru ke hadapan, dikawal dengan baik oleh Rifki. Carlos kepada Denny. Denny mencari rakan di hadapan tetapi tidak sampai. Carlos. Alif mengawal keadaan dengan menolak bola jauh ke kawasan serangan
Sepakan tinggi yang dilakukan oleh Hakim mencari Aryan. Sasaran telah pun tepat, tetapi ketangkasan penjaga gol telah menafikan bola tersebut daripada masuk menerjah ke gawang Helang Manjung. MS Kerit diberikan sepakan penjuru. Dilakukan oleh Denny dengan baik sekali, tetapi tiada penyudah. Hulife. Agak baik pertahanan, corak pertahanan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh pemain Helang Manjung. Syazim menyelamatkan keadaan dan pengadil telah meniup whistle penamat. Maka dengan ini MS Kerit dengan secara sahnya menjadi naib johan kumpulan dan bakal mara ke peringkat pusingan 16 kalah mati. Diharapkan pada pusingan seterusnya mereka dapat memberikan persembahan yang lebih baik agar mereka mendapat keputusan yang akan membanggakan diri sendiri dan ibu bapa. Berjumpa lagi kita pada esok hari di mana perlawanan peringkat kalah mati ke-16 akan dijadualkan berlangsung pada esok hari. Terima kasih atas sokongan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.